Okay guys, up. Woohoo! Diorang ni tengah shooting. Si Sazuan dengan si Atep tengah shooting. Aku jadi POV diorang lah. Dengan yakinnya Wan. Ush, kena lagi. Okey. Ini kepala bana. Nice mat. Korang boleh dapat pengalaman ni di Teratak Tok Alang di antaranya. Boleh cross river dengan menaiki jambatan. Okey, sekarang kita menaiki bukit hampir 45 darjah. Ush, ni teknologi tu. Nampak? Kita stay dengan dia gear 2. Kita jaga imbangan. Aku tak tahu Atep ke mana ni, tapi you know what, I just follow saja. Diorang kata ini adalah masuk ke laluan off-road. Mak bag ni macam goyang-goyang pula. She sells seashell by the seashore. She sells seashell by the 生小流某能手流吗？ Semacam kena letak bag ni dekat pinggang baru rasa selesa sikit. Siap. Okay. Okey, kita akan menikmati rasa off-road yang pertama. Aku on Insta jap. Okey, kalau korang di antara berminat untuk nak off-road ni, aku cadangkanlah untuk aku punya bag ni nak jatuh pula. Baik. Alright. Okay guys. Okay. Apa tadi? Best ya motor ni. Alhamdulillah, syoknya. Okay, kita lah hanya lalu atas jalan yang bersimen. Pak brother tu advice kita orang, selagi jalan tu bersimen, okey je, tak ada masalah. Korang akan mudah nak keluar dan masuk lah. Tapi tak apa, nanti kita ambil pot-pot yang short sikit untuk kita berhenti, melepaskan penat orang kata. Jadi
Kalau korang tajuk kita tadi, kalau korang berminat untuk nak menceburi ataupun nak merasai rasa bagaimana orang main off-road ni, aku rasa korang boleh mula dengan entry level motorcycle seperti yang Avita offer lah. Okay, sekejap. Cabang lah. Cabang. Ni kalau ni bersimin. Ni lah. 2,000 years later. Dia ajak. Dia ajak. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni, bodoh. Meanwhile, Okay guys, ada seorang brother tadi, dia bawa 4x4 dia. Dia ajak pergi kat campsite dia. Okay, kalau dah macam tu, kita tunjuk orang dah offer, apa kata kita pergi je lah. Alamak, dia pakai gear rendah pula, gear tinggi pula. Lalu off-road ni tak laju pun, kita lihat-lihat je. Oh, rening Eko Dusun. Oh, nice. Ya. Motor ni memang inilah habitat dia guys. Memang shock dia kat sini. Aduh, memang kena lah motor ni. Aku tak tahu nak aku nak cakap tu memang nice lah. Tunggu jap. Tap. Okay. Pakai gear 1. Relax ya. Sepanjang ni masih lagi ke satu. Jalan ni memang agak licin lah. Ni kalau hujan ni aku rasa dia lebih licin lah ya. Lama. Alah, jangan tadi je licin macam tu. Ini dah off-road yang light-light lah akhirnya. Laju juga brother pakai 4 wheel tu. Best eh. Suspension dia bekerja dengan baik guys. Kombinasi tayar jagung suspension memang best lah. Shock memang shock. Jadi kalau nak selesa, kita berdiri lagi best lah. Okay, tengah tengah kan. Okay, kita ambil jalan yang ada batu sikit supaya tayar jagung kita ni boleh cengkam kita punya permukaan bumi tu orang cakap. Memang best lah. Ada depan ni lah yang bawa kita orang. Dia kata jom lah pergi ke area campsite dia. Lagi aku akan mungkin kita akan introducekan dengan korang apa dia ni. Sebab dia dah bawa kita ni best juga ni. Gila show man.
Bila off-road ni, ABS tu kita, kalau boleh kita tak nak guna. Dan motor ni memang tak ada ABS pun. Seperti mana yang korang tahu, habitat dia bukan dekat jalan raya nak guna ABS ni. Bila ABS tak ada, dia akan lock tayar tu untuk berhenti. Tapi kombinasi tu perlu dengan tayar jagung lah. Dan juga suspension yang baik, seperti mana yang ada dekat Aveta Ranger Max Explorer ni. Okey, kita menuruni bukit pula dah. Bukit Okey, lagi ke rendah. Kita guna engine braking sikit, guna gear rendah. Ya, lepas brake. Up. Okey, jalan agak licin. Kena kontrol sikit. Pengalaman yang best, babe. Okey. Wow. Bapak best. Jadi tak boleh nak dekat sangat, sebab nanti bila dekat nanti lumpur tu semua segala bagai dia akan naikkan kita ke tanah persendirian. Aku rasa ni kebun dia ni, kebun berada tadi tu. Jadi tak bagi masuk. Mungkin dia nak develop dulu. Ui, best tempat dia. Best gila, tempat dia pun ada sungai Kita orang baru je lepas mandi tadi. Walau bagaimanapun baju ni kita orang tak tukar pun. Inilah baju mandi tadi. Gila. Jom kita buat sungai, jom. Sana lah, tu. Ada tu. Okay, kita nak try cross sungai sekarang ni. Lepas tak lepas. Ya, berjaya. Mantap. Biasa. Serang. Alhamdulillah. Lalat. Laki orang naik sini ya. Tanya orang ke dalam. Saya sudah sini mas. Ikut mana dia? Ya, ni. Jom. Game apa? Game satu kan? Ya, taklah. Belakang balik. Ambil momentum sikit belakang balik. Belakang tak boleh tak? Dia punya ni dah lembik je. Tarik. Okay, tarik. Ni dia. Ya, ada batu banyak ni. Okey. Wow. Ya, lagi.
Kita menang motor. PAN pan. TAS das. Tedas. Allahu Akbar.